Zai terus buat sharing. Masa 5 minit saja. Okey, Zai. Dah boleh ya? Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, nama saya Zai Karim. So, saya cerita straightforward sahaja. Saya start makan, saya ada bipolar, saya ada bipolar disorder type 2. Awal tahun ni saya berhenti makan ubat. Saya dah makan ubat since 2017. Okey, macam-macam ubat saya dah makan. So, awal tahun ni saya decide untuk saya nak berhenti makan ubat. Um, Masa tu Next Bio belum ada lagi. Okay, saya just decide nak berhenti makan ubat sebab saya dah penat makan ubat. So saya berhenti makan ubat awal tahun ni, and saya try Next Bio masa dekat BE Camp. Masa dekat BE Camp, RCCAS perkenalkan saya dengan Next Bio. So saya pun try lah Next Bio. So apa yang saya boleh cakap, kalau orang nak tahu orang yang ada mental health issue ni, otak dia selalu macam loading tau. Otak dia loading, macam tak boleh nak berfikir straightforward, tak boleh, memang tak boleh. Dia macam selalu ada block. Saya letakkan metafora dia macam ni lah, senang kan. Kalau kita tengah drive kereta dekat jam jalan yang jam melekat tu kan, kita nak cilok kiri kanan tu tak boleh. Itulah keadaan otak saya waktu berfikir sebelum-sebelum ni. Tapi since saya makan Next Bio, saya perasan ni since hari kelima. Hari kelima saya konsisten makan 3 sachet sehari. Hari kelima tu, saya rasa otak saya dah tak jam. Dia bukan clear terus tau. Dia macam, saya dah boleh, kalau macam kita bawa kereta tu kan, kita dah boleh nak cilok kiri kanan macam tu lah. Saya dah boleh cilok kiri kanan untuk saya sampai ke destination tu. Saya dah boleh berfikir macam mana saya nak pergi ke situ. Yang sebelum-sebelum ni sangat susah. Saya stuck. Saya sangat stuck. Since saya berhenti makan ubat, saya dah makan ubat bertahun-tahun kan. So bila kita berhenti makan ubat, ubat psikiatrik pula tu, dia punya withdrawal tu sangat-sangat teruk. Okay, withdrawal simptom tu sangat-sangat teruk. Yang kita rasa macam, mampu ke aku ni nak berhenti ni? Mampu ke? Rasa macam nak patah balik, nak makan balik. Sebab dia punya withdrawal sangat-sangat teruk. Tapi memang saya nekat, saya nak berhenti, nak berhenti, berhenti. Lepas tu bila dah makan Next Bio tu, hari kelima lah, saya perasan perubahan tu hari kelima. Hari kelima saya rasa macam otak saya clear, saya boleh berfikir. And recently, saya punya boleh berfikir tu, boleh fokus. Saya boleh buat task saya tanpa saya rasa loading. Kalau tak, saya bangun tidur je, saya macam, aku dekat alam mana ni? Saya rasa macam tu. Bangun tidur, saya rasa macam, aku kat alam mana, kena diam sekejap berfikir apa benda sebut, baru boleh nak bangun, nak buat benda lain. Keadaan otak saya yang tak boleh nak berfikir tu. Tapi since Next Bio, boleh berfikir dengan jelas, boleh buat task harian saya. Saya single mom, anak 3 orang, saya work from home. Saya boleh buat task saya tanpa saya loading. Tanpa saya loading, tak ada stuck lah. Dia tak ada stuck. Since saya makan Next Bio lah. And recently saya punya tak loading tu dan boleh fokus tu, saya perlu siapkan, saya punya kerja lah, saya kena siapkan door gift. 2,000 pieces door gift dalam masa 7 hari. And I managed to do that. I managed to do that. 2,000 pieces door gift dalam masa 7 hari. Dan saya rasa benda tu macam satu kejayaan besar untuk saya lah, sebab saya masih lagi boleh uruskan anak-anak saya ke sekolah. Saya masih lagi boleh mengajar dekat rumah. Saya masih lagi boleh buat kerja saya yang lain. And I managed to do that 2,000 corporate gift in 1 week. And saya betul-betul rasa Next Bio bagi saya that clear of mind yang bolehkan saya fokus untuk saya buat task saya every day. Bila kita dah fokus, kita tak ada, maksudnya macam ni, tak ada banyak masa untuk loading tu nak berfikir apa nak buat lepas ni, apa nak buat lepas ni, tak ada. Dia terus macam pap, 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 terus buat. Macam benda tu macam tersusun je. Kita tak ada nak loading-loading. Dia tak ada masa nak loading-loading. Terus buat je kerja. Itu yang saya rasa selepas saya makan Next Bio. Um,
Biasa orang, ya betul, biasa dah panic attack, biasa dah anxiety, dah rasa nak muntah kalau kata banyak-banyak macam tu kan. Banyak task tu rasa macam nak termuntah, semua benda rasa ada. Tapi saya sangat tenang buat 2,000 pack door gift tu dalam masa seminggu. Saya sangat tenang. Tak ada rasa bolehkah aku buat, tak ada. Memang memang manage boleh buat benda tu. So memang saya rasa Next Bio ni dia bagi saya ketenangan otak, uh, bagi lancar lah semua benda. I tak tahu macam mana tu put it in scientific way ke apa benda, but Next Bio memang dia bagi benda tu lah dekat saya, ketenangan otak. Um, dia macam boleh bagi fikir dengan tenang. Tidur, okey. Um, saya sebelum susah nak dapat deep sleep. Okay, everyone knows kita kena ada deep sleep kan. So saya sebelum ni, saya susah untuk dapat deep sleep. But since saya makan Next Bio, saya punya deep sleep yang sebelum ni abnormal, dia dah pergi kepada normal. So saya boleh tidur dengan nyenyak. Benda tu memang handphone saya kat sana pula. Kalau dia saya boleh tunjuk, saya punya deep sleep dah pergi kepada normal. Even though saya tidur 4 jam sehari, walaupun saya tidur 4 jam sehari, tapi saya dapat deep sleep tu. Before this, sebelum Next Bio, bila badan saya penat, saya tak boleh tidur tau. Orang badan penat boleh tidur kan, tapi orang yang ada bipolar ni, badan penat dia lagi tak boleh tidur. Otak dia lagi running bila badan dia penat. Dia lagi running. Dengan saya yang dah tak makan ubat, lagi running. Otak lagi running. Tapi Next Bio, since Next Bio, saya boleh, walaupun tidur 4 jam, tapi saya dapat deep sleep yang normal. Ais ada tengok lah kan hari tu akak share deep sleep. Dapat deep sleep yang normal. Walaupun 3-4 jam. Thank you, thank you Kak Zah. Thank you. Bagi orang yang masalah macam ni, tidur tu memang satu aspek pemulihan yang utama lah. Jadi kalau kita sayangkan keluarga kita, kita tahu kan apa